Jadi inilah bahan-bahan yang kami gunakan. Sekarang kami nak membuat belatan pada siapa yang telah isi. Kemudian, potong mengikut saiz belatan. Hati-hati ketika menggunakan alat berbahaya. Rakalkan bulatan mengikut saiz batang paip atau batang besi supaya ukuran kita tidak salah. Sekarang kita akan tekuk lubang pada tapak selipar. Sekarang kita akan gamkan tapak selipar dengan batang besi. Kemudian masukkannya ke dalam bekas. Macam ni. Dan tutupkan ini yang baik-baik. Penutup. Letakkan ini pada penutup. Tutup. Bersihkan dia je. Sekarang kita bersihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan Popa Doodle Pump. Kami telah menghasilkan pump ini menggunakan bahan-bahan alam sekitar dan sekaligus dapat mengelakkan dan mengurangkan pencemaran alam. Projek ini bertujuan untuk memudahkan aktiviti ataupun urusan pembungkusan, seperti apabila kita membuat pembelian secara atas talian, barang itu akan dihantar ke rumah kita sama ada dalam bentuk kotak ataupun plastik. Jika dalam bentuk kotak, kita dapat kotak barang yang kita order dalam talian tu, kita akan dapat kotak tu di dalamnya akan terdapat tube wrap ataupun bubble wrap bagi memastikan barang yang kita pesan tersebut tidak pecah ataupun rosak. Popa Doodle Pump kami juga bertujuan untuk mengepam belon sempena majlis hari jadi ataupun apa-apa majlis yang menggunakan belon sebagai hiasan. Dunia merekodkan sebanyak 400 juta tan plastik telah digunakan setiap tahun dan kebanyakan daripadanya telah dibuang setelah beberapa minit digunakan. Projek ini sikit demi sedikit dapat membantu mengelakkan dan mengurangkan pencemaran alam dengan penggunaan bahan mesra alam dan kita semula. Sepanjang kami menjayakan projek ini, terdapat banyak iktibar dan juga pengajaran yang dapat kami ambil. Antaranya, kepentingan kerjasama secara berpasukan dapat menjayakan sesuatu dengan lebih efektif dan juga mendapat mengeratkan silaturahim antara satu sama lain. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.